Saya buktikan hidrofobik dia, tengok ni. Sekarang ni cuaca dekat luar hujan, korang tengok. Aku nak cuci dulu kereta Azia ni warna merah ni. Lepas tu aku nak apply Glossy Ultimate Coating ni selepas kita dah basuh. Lepas korang dah cuci tu, korang lap lah bagi kering dia punya permukaan bonnet ni. Ni susah nak lap sebab dia punya permukaan dia tu tak ada protection daripada Glossy Ultimate Coating ni. Cara korang nak apply, korang spray dekat kain pun boleh, dekat body pun boleh. Setiap pembelian Glossy ni, kita akan bagi sekali dengan kain lah. Korang pilih, korang nak tembak dekat body pun boleh. Lepas tu korang nak buat berapa dot pun, terpulang kat korang lah. Kat kain pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu korang lap dia bagi rata. Sampai kesan tu nampak tu, kesan-kesan lebihan apa, cecair seramik tu kan. Korang lap dia bagi dia kering. Nanti kau akan dapat efek yang instant. Dia punya kilat, dia punya hidrofobik, UV shield dia. Memang sekali mata, nampak tu. Jom, sekarang kita letak kereta ni dekat luar. Ini untuk korang, saya buktikan hidrofobik dia, tengok ni. Nampak? Lepas kita apply satu layer je, air dia terus luncur bang. Ketahanan dia long distance, 3 ke 5 bulan boleh tahan. Nampak ni? Satu layer je. Yang paling penting korang apply selepas korang basuh body kereta kan. Boleh apply. So, pergi dapatkan Glossy Ultimate Coating ni sekarang.